Okay, saya tidak pasti tadi stop dari mana. So, yang saya mula sekarang ialah peperiksaan pertengahan sesi akademik tingkatan 4 matematika tambahan kertas 1 Okay. So, seperti yang kita bincang ni soalan 1 yang kita dah bincang dalam kelas, tapi saya tunjukkan sekali lagi. Saya betul tak tahu bila dia berhenti tu. Okay. So, double check. Yang ini kita dah bincang hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay. Lepas tu nak bentukkan persamaan baru ni pun saya dah bincang dalam kelas. So, saya roughly tunjuk sekali lagi. Untuk soalan 2 nak carikan titik maksimum, titik minimum gunakan cara penyempurnaan kuasa 2. Juga saya bincang dalam kelas malam. Okay, so yang ni tunjuk sekali lagi. So sekarang kita pergi ke julat nilai untuk soalan 3, julat nilai. Okay, so first dari kalkulator carikan dia punya ABC dulu. Akan dapat X sama dengan negatif 2/3, X sama dengan 3. Lukiskan 3 jenis, ada 3 cara, iaitu garis nombor, kaedah graf dengan jadual. So untuk saya biasa guna garis nombor. So ini cara garis nombor, lebih daripada kosong positif lah. So dia akan dapat less than minus 2/3 dan X more than 3. So sekarang untuk B. Ingatkan tolong label ya, okay, untuk label dia. Okay, so sekarang ialah B. B dia nak beritahu dia ada nilai minimum negatif 3. Lepas tu dia beritahu juga fasi simetri X sama dengan 4, cari julat nilai A, B dan C. Okay, so automatic. Okay, first kita pergi tengok B dulu ya. Okay, so A kamu, kita start dari dia punya fungsi. Fungsi dia ialah fx A X plus B kuasa 2 tambah C. Okay, dia ada titik minimum, nilai minimum negatif 3. Persamaan paksi simetri X sama dengan 4. Jadi julat nilai A. Okay, julat nilai A. So julat nilai A, dia nakkan dia ada nilai minimum. So maksud dia punya nilai minimum macam ni. Bila nilai minimum macam ni, ada titik minimum, maksud dia A dia mesti positif. Mesti positif, so mesti positif. A more than 0. Okay, lepas tu B. Sekarang dia kata X sama dengan 4, betul tak? X sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 4. Jadi, automatic. Okay, X sama dengan 4. So, X tolak 4 sama dengan 0. Betul tak? Okay, so kita akan ganti masuk dekat sini. Okay, so B sama dengan apa? B sama dengan negatif 4. Nampak tak? Okay, so C. C sama dengan berapa? C sama dengan ada titik minimum. Titik minimum negatif 3. So, C sama dengan negatif 3. Dah 3 markah dah. Okay, 3 markah, 1, 2, 3. So, ini pula sini 1 markah, garis nombor 1 markah dengan range dia 1 markah. Okay, saya kena keep on tengok ada tak saya terkeluar. Kejap Okay, so maksud dia everything alright. Saya sambung. Pergi soalan 4. Lakar segitiga. Okay, untuk dapatkan dia punya lakar segitiga. Yang ni memang dalam buku modul ada lah. Okay, so dia first 8. A, B, C. Nampak tak A, B, C? So kita tak tahu macam mana buat, tapi mesti segitiga. Nampak je segitiga, saya dah dapat bagi markah dah. Okay. Lepas tu ada satu lagi macam ni lah. Okay, segitiga. Okay, so kita label dia dululah. C dia panjang kan, so 8. So kita boleh label dia sebagai 8. Okay,
So saya boleh anggap dia A, B, C. Okay, opposite C sini ialah 8. Okay, lagi A ialah 5.5. So mana 5.5? A opposite 5.5 cm. Okay. Lepas tu yang kita ada tu sin 42. A kan? A dekat sini. Dia punya opposite degree. Opposite punya sudut kat mana? Kat sini lah. Opposite mah. So 42. Nampak tak? Betul ke? Betul tak kalau saya cakap macam ni? Sudut bukan opposite. Sisi baru opposite. Saya ulang sekali lagi. Sisi baru opposite ialah A sama dengan. Ini ialah sudut dia. Sudut dia tidak boleh. Sudut dia tidak boleh. So sudut dia tidak boleh. Tidak boleh anggap dia sebagai 42. Okay. So macam mana? 42 tu kat mana sebenarnya? 42 tu kat mana? Sudut A. Mana sudut A? So sudut A dia sini. Sudut A dia dekat sini. Sini ialah 42. Okay. So bagi bucu C1 dan C2. So kalau ini saya anggap dia sebagai C1 atau C2 pun boleh. Rasa-rasa kat mana ada saya lagi 5.5? Saya nak garis yang saya nak bentukkan segitiga sama kaki. So maksud dia sini saya ada satu lagi. Supaya sini pun 5.5. Sini C1. Okay. So sekarang B dengan sin C. Okay. So first kita nak buatkan yang ni dulu. 5.5. Kita nak cari nilai kan. Okay. So sudut di atas dululah. So sin 42 per dengan 5.5 per dengan 5.5 opposite kan. Okay, sama dengan sin kita tak tahu, sin C kita tak tahu, opposite dengan 8. Bila kamu calculatekan dia, gunakan shift calculate, shift solve tu, sin kamu first akan dapat 76 dan 44 second. Okay, bila kamu dapat ini panggil sudut tirus. Rasa-rasa di manakah sudut tirus? Sinilah sudut tirus. Okay, 76 dan 44. Tapi kita ada satu lagi sudut cakar. Ini panggil sudut cakar. So, sudut cakar pula, so kita mungkin boleh panggil dia C2. Ini pula C1. Gunakan 180 tolak dengan 76. Okay, kamu akan dapat 103.16 second. Okay, so dekat sini satu markah, sini satu markah, sini satu markah. Okay, boleh ubahkan dia jumlah sepatutnya 6 markah. Okay. 6 markah. Lepas tu dekat sini ada 3 markah kalau semua lukis dengan betul. Kalau semua lukis dengan betul. Okay, semua dengan betul. Okay, so saya sambung lagi untuk soalan 5. Dia nak carikan dia punya apa? Indeks harga. Yang ni senang. Tolong ingatkan, ini bab 10. Ini senang. Okay, so tolonglah tengok betul-betul cara dia buat tu. Okay, okay, kejap saya tak boleh terlalu lama tak buat apa-apa. Okay,
So, saya teruskan lagi ya. Okay. Yang ini bab 10 ya. Nak carikan dia senang, tolong belajar betul-betul. Okay. So, untuk soalan 5. Soalan 5 kita nak carikan F kan. Okay. So, nak cari F. Gunakan macam mana? Saya naikkan dia supaya awak nampak semua. Sekejap So, kita start dengan F dulu. Tengok betul-betul. Okay. Saya tak nak kat bawah sebab kamu nampak So, dari sini. 2023, 2022 sama dengan 100. Ini 2023, ini ialah asas. Ini pula, ini ialah asas. Nampak tak? Okay. So, apa yang you kena buat ialah 168 per dengan F. Nampak tak? Okay. So, darab dengan 100 akan dapat, sebab dia 2023 di atas. So, saya tu 168 di atas. Sama dengan 105. So, F kamu, shift solvekan dia, kamu akan dapat F sama dengan 160. 160. Okay. So, sekarang kita boleh cuba dengan G. Okay, G ya. Ini dah. So, sekarang awak tengok kalau saya guna G. So, apa di atas? G di atas lah. Per dengan 200 darab dengan 100 sama dengan 115. So, G kamu sama dengan berapa? G kamu sama dengan 230. Nampak tak? Okay. So, sekarang saya buat H pula. So, H pula, H sama dengan, ingat tak? Okay, apa di atas? 258 di atas. Apa di bawah? 215 di bawah. Darab dengan 100. Tolong label. Sila label. So, tekan kalkulator, H sama dengan 120. Okay? So, dengan ni, tunjukkan satu cara, satu markah. Lepas tu semua jawapan betul. Semua jawapan betul dapatlah 2 markah. 2 markah. Nampak tak? Okay, next. Indeks gubahan. Indeks gubahan macam purata. Macam mana nak buat indeks gubahan dia? Okay, yang ni ialah A kan. Saya dah kata mesti label sebab yang dekat sini saya nak tunjukkan, that's why saya tak label kat bawah. Sepatutnya ada ruang jawapan, buat dekat ruang jawapan kamu. Okay, so indeks gubahan. Bagaimana nak cari indeks gubahan pula? Okay, indeks gubahan tak susah, senang. Okay, dekat sini dia ada ratio, ada weightage dia, pemberat. Kita panggil dia sebagai pemberat. Sama ada degree, darjah ataupun peratus. So, 482. Nampak tak? Okay, so kita gunakan yang satu, sebab dia nak tahun 2023 berasaskan 2022 kan. So, 105. Okay, 105 darab dengan pemberat dia 4 tambah H dia ialah 120, pemberat dia ialah 8 tambah 115, pemberat dia ialah 2. So, per dengan 4 tambah 8 tambah 2. Kamu akan dapat 115. Okay, bagaimana dapat 3 markah? Make sure sini betul, sini pun betul. 3 markah dapat. Okay. So, next seterusnya. Kita pergi soalan 6. Okay, sama juga. Yang ini ialah indeks nombor. Okay. Saya nak tunjukkan, that's why saya tak tulis dekat ruang jawapan. Kalau biasa mesti buat dekat ruang jawapan. So, A macam mana dapat? So, 2020, asas dia 2015. Jadi 2020 ialah 12. 2015 ialah 10. Darab dengan 100 sama, dia lari dah. 100 sama dengan A. Sama dengan A. So, A sama dengan berapa? Tekan kalkulator akan dapat 120.
Okay, untuk B indeks harga kat sini kan. So 130 sama dengan apa? Atas ialah 2020, bawah ialah 2015. Okay, so 2015 dia ialah apa? Ialah apa yang nak cari iaitu B. Darab dengan 100. So B kamu bila shift off-kan dia akan dapat 14.00. Okay, biarkan dia ada 2 decimal point. Okay, so seterusnya kita pergi ke soalan 7. Soalan 7. Bagaimana pula soalan 7? Soalan 7 ialah penyelesaian segitiga bab 9. Okay, so ada beberapa formula yang kena ingat, so tolong ingatkan. Boleh rujuk dekat depan formula itu. Okay, so sekarang sama juga saya tak dapat buat di bawah sebab saya nak tunjukkan. So sekarang kalau ada ruang mesti buat di bawah ya. So sudut ABC dengan panjang AC lagi satu ialah BCA. Okay, so saya tunjuk ke atas ya. So diberi luas segitiga ialah 6.5. Okay, so saya tunjukkan sekarang. Dan dia kata ABC adalah cakar. Cakar maksud dia apa? Cakar maksud dia lebih daripada 90. Cakar. Lebih daripada 90. Okay, so sekarang kita ready ya. Okay. So macam mana nak carikan luas segitiga? Ingat lagi. 1/2. Kenapa ni? 1/2 darab dengan dia punya luas segitiga ialah apa? ABC. Oh, ABC yang besar lah. Okay. So, 1/2 macam mana? 4 darab dengan 3.5 darab dengan sin theta. Sin theta dia kat mana? Dia nak sudut kandung. Macam mana sudut kandung? 4 dengan 3.5, inilah sudut kandung. Nampak tak? Okay. Sin theta sama dengan 6.5. Bila kamu solve macam ini, theta kamu akan dapat 68.21. Okay. Bila dapat 68.21, yang ini tak cakar sebab dia tak lebih daripada 180. So, 180 tolak dengan 68.21. So, kamu akan dapat 101.79. Ingatkan formula dia ialah sin theta. Saya nampak ramai yang buat cos theta. Salah ya. Okay. So, seterusnya kita nak carikan panjang AC. Mana panjang AC? Panjang AC dekat sini. Okay, kalau kita highlightkan dia, ini panjang AC. Okay, ini panjang AC ya. So, panjang AC pula bagaimana kita nak cari? Kita gunakan cosinus, petua cosinus. Bagaimana pula petua cosinus? Okay, so petua cosinus gunakan apa? Gunakan opposite. Dia punya opposite, nampak tak? Okay, so ini yang kita nak cari. AC kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2 tolak 2. 4, 3.5. Lepas tu cos apa? Kita nak yang cakar. Cakar tu 111.79. Okay. So bila awak tekankan dia, AC kamu sama dengan 6.2164. So biasa ada murid akan tanya, nak berapa decimal point? Okay, 4 titik perpuluhan. Kalau boleh, 2 titik perpuluhan. Sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan ataupun 4 angka bererti. Itu yang sepastinya. Okay, so biasakan sendiri buat macam tu. Next, dia nak sudut BCA.
Kat mana pula sudut BCA? BCA. Okey, BCA kat sini pula. BCA. Kita pilih color lain nak color apa? Color purple BCA. Kat mana? BCA kat sini. Ni ialah sudut yang dia nak. BCA. Nampak tak? Okay. So, BCA. Yang ni bahagian ketiga. Bahagian ketiga. Saya buat kat sini. Sudut BCA. So, kita nak gunakan apa? Sini dah ada sudut dia. Sini punya overseas ialah apa? Sini overseas dia ialah sini. Nampak tak? Okay. So, macam mana nak buat? Sin BCA per dengan 4 sama dengan sin 111.79 per dengan opposite lah apa? Dia punya opposite. Sudut dia punya warna AC tu. Warna yellow color tu. Ialah 6.2164. So, sudut C sama dengan 36.69 degree. Okay, 69 darjah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Sebelum saya nak teruskan tu, saya double check dulu saya ni online ke tak ni. Tadi dah keluar sekali. So, takut tak tahu nak keluar berapa kali tu. Okay. So, teruskan Okay. So, soalan 8. Tengok soalan 8. Yang ni pula bab apa? Bab 2. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okay. Bentukkan persamaan baru. Yang ni bab berapa? Tadi dah kata bab 2. Nak buatkan persamaan. Okay. So, yang ini. Okay. So, untuk 8 kita tengok dekat sini alfa beta. So, first buatkan A dulu. Okay, first apa dia? Alfa tambah beta. Okay. Kita start dengan alfa beta. Sorry. Sebab kita tambah alfa tambah beta Okay. So, hasil tambah sama dengan alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Kan? Iaitu alfa beta equal to negatif 5 ni. Okay. Per dengan 2. So, akan dapat 5 per 2. Wait. Tadi macam saya tak bagi skema jawapannya. Oh ya. Maafkan saya. Skema jawapan dekat sini. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Okay. Yang atas tu. Yang atas tu pun terlupa. Tapi memang macam ni lah. Okay. Atas saya rasa saya bagi. Okay, saya sambung Maafkan saya. So, alfa tambah beta. Yang ini pula hasil darab sama dengan alfa beta sama dengan C per A. So, C kamu ialah apa tadi? Kita nak atas tengok kejap. C kamu ialah negatif 3. So, negatif 3 per 2.
So ini adalah hasil darab. Okay. Lepas tu kita nak hasil tambah sebab dia ada yang baru kan. Bentuk ni yang baru dengan punca-punca ni. Okay, ini yang baru. So sekarang hasil tambah punca yang baru, ni yang baru. So 1 per alpha square tambah 1 per beta square. So yang ini hari tu pun saya dah beritahu, dia memang ada formula dia ataupun kamu kena ingatkan dia. Dia sebenarnya yang ini tak sama, bawah tak sama, kita kena samakan dia. Beta square plus alpha square, bawah akan jadi alpha beta square. Lepas tu bagaimana nak dapatkan dia? Akan dapatkan dia sebagai alpha tambah beta. Akan dapat alpha tambah beta square tolak 2 alpha beta per dengan alpha beta square. Hari tu dalam saya mengajar, saya dah beritahu kenapa nak tolak 2 alpha beta ya. So ini memang yang kena ingatkan. Ataupun awak buat sebenarnya boleh dapat pun. So masukkan nilai dia. Nampak dia dimasukkan. So per dengan negatif 3/2 square. Okay. Kamu akan dapat 37/9. Okay. Lepas itu ini hasil darab punca. Hasil darab punca baru sama dengan 1 per alpha square darab dengan 1 per beta square. So sama dengan 1 per alpha square beta square. So dekat sini kamu akan dapat 1 per negatif 3/2 square. Nanti dari sini akan dapat 4/9. So oleh kerana dapat seperti ini, bentukkan persamaan baru dia akan jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah punca iaitu 37/9X tambah hasil darab punca 4/9 sama dengan 0. Okay. Next, yang B. Okay, B ni apa dia kata? 3 kali ganda punca. Nampak tak 3 kali ganda punca? Okay, untuk yang ni kita kena buat satu demi satu ya. Okay. So first 3 kali ganda punca. Kita kena first hasil tambah punca. Okay, 1 kita panggil dia sebagai alpha. Lagi 1 ialah 3 alpha. Sebab 3 kali ganda kan. So sama dengan apa? Sama dengan negatif H. Negatif H. Sebab ikut kamu punya negatif B per A kan. So sama dengan 4 alpha. Sama dengan 4 alpha. So 4 alpha, lepas tu alpha sama dengan negatif H per 4. Okay. So hasil darab punca pula sama dengan alpha 3 alpha square. So dia, bukan 3 alpha. Okay, kamu akan dapat 3 alpha square. Untuk 3 alpha square sama dengan 64. Okay, 64 untuk C per A ni. Okay,
Lepas itu kamu punya alpha square sama dengan dengan 64 bahagi 3. Okay. So, dia akan dapat decimal point yang kecil-kecil tu. Okay. Dia akan dapat yang kecil-kecil tu. Okay. So, saya bagi sikit masa awak check kamu tekan kalkulator tengok apa. Okay. So, saya pun tekan kalkulator sekarang. Akan dapat yang decimal point. Akan dapat decimal point. Okay, kejap saya pun tekan. Sebab dia punya jawapan dapat agak pelik. Okay. So 64 bahagi 3. Okay. Kita punca kuasa 2 kan dia. Alpha kamu akan dapat 4.613. Okay. So bila dapat dekat sini, alpha kamu dekat sini ialah 4.613. Dia ada positif, negatif. 4.613. Okay. So kita kena ganti masuk dekat sini. Ganti masuk sini. Okay. So 4.613 sama dengan negatif H per 4. So negatif H sama dengan kita tekan kalkulator. Bukan 19. 619. Sini patut 4619. Sini pun 4619. So dekat sini pun 9. Tadi salah tu. Okay, so tekan kalkulator. Darab 4. Akan dapat 18.48. So H sama dengan 18.48. Negatif. Okay. So jadi H sama dengan ni. Lagi satu kalau saya masukkan negatif 4.618. Jadi H kamu akan sama dengan negatif 18.48 dan 18.48. Okay. Dia punya jawapan ada confuse sikit. Tapi inilah cara dia. Okay. So next. Sekarang ialah soalan 9. Okay, kalau kita pergi soalan 9. Soalan 9 ialah apa? Solution of triangle. Soalan 9 ialah solution of triangle, penyelesaian segi 3. So kalau kita tengok dari sini juga ada 3 soalan dari sana. Okay. So 2 soalan, sorry. So kita buat ke atas jugalah. Okay, sepatutnya dekat bawah, lepas tu dengan label Tapi saya nak gunakan gambar aja, jadi saya terus buat dekat sini je. Okay, so A. Dia nak panjang PQ. Kat mana PQ saya? PQ saya kat sini. So gunakan apa? Dah ada 2 sudut. Lepas tu bagi 1 nilai. Kita gunakan petua sin
Okay, petua sin. So 5.5 opposite dengan siapa? Sin 48 sama dengan yang kita nak cari dekat sini kan. So dekat sini berapa? Kita tak tahu, so PQ. Sini sin berapa? Sin berapa? So nak carikan sudut R, gunakan apa? 180 tolak dengan 50 tolak dengan 48. So kamu akan dapat 82. Okay, so saya letak 82 dekat sini. PQ sama dengan automatic sama dengan berapa? Shift softkan dia. Dapatlah 7.329. Okay, so B. Nak carikan luas PQR. PQR. Dia kata luas bagi PQR ialah 3 kali ganda. Dia kata 3 kali ganda ni. 3 kali ganda. So macam mana nak carikan segitiga? 1/2. Kita nak cari mana satu dulu? Of course yang PQR lebih besar daripada PSR. So PQR lebih besar daripada PSR. Walaupun gambar raja dia tu memang macam ni. So kita cari dia punya luas PQR dulu. So 1/2 A ialah apa? Mana-mana je boleh guna. Apa dia? PQR. So 5.5 7.329. Lepas tu Lepas tu apa? Sin berapa? 50. Okay. So sama dengan berapa? Sama dengan 15.439 cm kuasa 2. Lepas tu dia kata 3 kali ganda. 3 kali ganda kan? So dia nak cari dia, so 439 bahagi 3. Dapatlah 5.146 cm kuasa 2. Boleh? Okay. Saya kena tengok sekali lagi online saya tu jadi ke tak jadi ni. Nanti terkeluar pula. Okay. Boleh je. Okay. Saya teruskan tau. Yang ini 9. Okay, 9. Okay. Okay. So teruskan. 10 ialah sama juga solutions of triangle. Dia nak dapatkan soalan 10 ni 9.6 bla bla bla. Okay, sama juga ada 3 bahagian, mesti label. Tapi saya nak gunakan gambar raja, so saya terus buat dekat sini. Okay, so saya nak tunjukkan kepada kamu. Dia nak first carikan BC. Kat mana BC saya? Sini BC saya. Sini BC saya. Okay, so apakah rasa-rasa saya nak gunakan petua
yang dah ada sudut, yang dah ada nilai. So BC kan. So sekarang kita ada sudut apa ni? Kita ada 3.4 dekat sini. Sudut sini. Segitiga sini. Jadi opposite dia ialah apa? 110. Betul tak? So BC kuasa 2 sama dengan 4.2 kuasa 2 tambah 3.4 kuasa 2 tolak. Tolak apa? 2, 4.2, 3.4 cos. Cos berapa? 110. So BC sama dengan susahkan dia 6.242. Okay, next 2 pula ialah apa? 2 ialah nak carikan BAC. BAC mana BAC? BAC kat sini. So kalau BAC kat sini kita gunakan apa? Gunakan sin lah. Kan? Kita nak cari sudut. So sin A per 6.242 sama dengan sin 50 per dengan 9.6. So A sama dengan, sudut A sama dengan 29.87. Okay, so yang ketiga, dia nak carikan perbezaan untuk ABC dengan BCD. So first luas ABC dulu. Untuk carikan luas dia 1/2 ABC. Okay, so kita gunakan apa? ABC ini ialah 29.87. So sini dapat berapa? Kena carilah. Guna apa? 180 tolak dengan, sebab dia nak kandung kan? Macam mana kandung? Sudut kandung ni, nilai ni dengan nilai ni, sudut kandung dalam. Kita panggil dia sebagai dalam, sudut kandung. So sin apa? Kalau tolak-tolak 100.13. Tahu tak macam mana dapat? Okay. Lepas tu 1/2 awak gunalah kalkulator. Kamu akan dapat 29.49. Lepas tu kalau saya nak kira satu lagi segitiga BCD, nak carikan luas juga, gunakan cara sama. 1/2 4.2 darab dengan 3.4. Sinkan dia, sin apa? 110 lah sebab kandung. Sudut kandung tu. Okay, sudut kandung tu. So bila saya buat, saya akan dapat jawapan dia sebagai berapa? 6.709. 6.709. So dia nak beza luas. Beza ialah tolak lah. So beza ialah tolak 26.49 minus 6.709.
So kamu akan dapat dia sebagai 22.78. Okay. So markah dia diberi, okay, ini 100.3 macam mana dapat? 180 tolak dengan 29.87 tolak dengan 50. Akan dapat 100.13. So markah diberi 9 markah. Sini 1 markah, 2 markah, 3, 4, 5, 6, 7. Tolakkan dia 9. Okay. Tadi dah bagi markah ke tak? Macam tak bagi Okay. Dapat cari 82. Dapat cari 82. 1 markah. 1. So formula masuk 2, 3. Sini pun sama B. Tunjukkan bahagi 3 dapat 5.143. 6 dapat. So yang ini ialah soalan 10. 9, 10. Lagi 2 soalan. 11 dengan 12. Okey, untuk 11 dengan 12. Kita kena tengok berhati-hati. Okey. Saya nak tengok online tu okey ke tak ni? Okey. Okey. So saya teruskan lagi ya untuk 11. Yang ni index number E, F, G, H. Okey. Seperti yang tadi kita buat, banyak kali dah kita buat. So rujuk daripada kamu punya kertas ya, sebab saya perlukan ruang. Memang kena ruangkan dia. So A. Saya start dengan E dulu. So pastikan kamu tahu apa atas apa bawah ya. So atas E, bawah 70 darab dengan 100 sama dengan 140. So E kamu sama dengan 90. Okey, untuk F 80. Atas 80 bawah 50 darab dengan 100 sama dengan F. So F kamu akan dapat 160. 270 bahagi dengan G. Atas ialah 270 darab dengan 100 sama dengan 150. So G kamu sama dengan 180. Okay, next. H. Per dengan 360. 340. Tengok, saya pun akan salah tengok. Jadi jangan kata kamu salah. Kamu salah kena double check. Okay, kita tengok sini 340. Sini 340. Nampak tak? Okay, so 340 darab dengan 100 sama dengan 135. So awak kena tahu mana satu atas, mana satu bawah. Okay, so H sama dengan 459. Okay, bila dapat 459, kita dapat B. B pula nak cari apa? B dia minta untuk carikan, hitung indeks perubahan. Indeks perubahan. So lepas tu huraikan. Indeks perubahan lepas tu huraikan. So indeks perubahan mana satu? Okay. So kita nak carikan indeks perubahan B. Dia ada pemberat kan? So kita kena, tak ada pemberat, kita tulis dia biasa je. Iaitu 111. Dia tak ada pemberat. Jadi kita akan bagi dia 111. Okay. 140
tambah dengan 160 tambah dengan 135 tambah dengan 150. Bahagi 4. Kamu akan dapat 146.25. Original ialah 100, sekarang 146. Maksud dia macam mana? Dia dah meningkat. Harga meningkat. Harga semua bahan meningkat berapa? 46.25% dari apa? Tahun 2020 ke 2021. Next, C. C pula dia bagi dia nisbah kan. Dia dah bagi nisbah. So awak ikut dengan nisbah dia tambah 160 multiply 6 plus 150 multiply 4 plus 135 multiply 2 bahagi dengan, semua kena tulis ya, 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. So kamu akan dapat 150. So 10 markah dari sini. 8 markah. Bagaimana dapat 8 markah? Dekat sini ada 1 betul lah tu 1 markah. So sini 2 dapatlah 1 markah. Sini 2 pun 1 markah. So jumlah 3 markah. Tunjuk ini 1 markah, ini 1 markah. Menjelaskan 1 markah. Dekat sini pula tunjukkan macam ni 1 markah, 1 markah, 1 markah. So 8 markah secara jumlah. Okey, yang itu ialah 11. Sekarang kita pergi 12. 12 ada sudut. So kita ikut dengan sudut dia. Automatik saya tak payah tengok apa-apa, saya kena tahu sudut dia dulu. Rasa-rasa sudut dia apa? 108. Bagaimana dapat 108? 360 tolak dengan 72. Okey. Tak payah buat apa-apa dulu, kita terus buat. 360, tak tengok pun soalan. Tolak dengan 72 tolak dengan 180. So kamu akan dapat 108. Okay. Biasanya dekat sini dah ada 1 markah dah. Okay, so tinggal lagi 9 markah. Jumlah dia 8 kan. So dah ambil 1, tentu ada 7 markah lagi. So kamu tengoklah soalan kamu tu A. Dia nak buatkan proportion. Ataupun saya tunjukkan macam mana nak buat proportion. Kalau tak, you tak faham. Okay. Dia kata 12,000. Untuk 12,000 untuk apa? 2008. So 2008 sepadan dengan 2006. Jadi maksud dia, kalau dia 2008 di atas, bawah tu 2006, harga dia pun sama. So 2028 1200. Dia tak tahu yang ini kan. So kita akan X kan dia. So sekarang kita tengok balik jadual tu. 2008. Dia nak diesel kan? Diesel ialah berapa? Diesel ialah 150. So 150 ialah 2028. Nampak tak dia tulis 2028? Berasas dengan 2006. So ini ialah ke 100. So X kamu ialah 8,000. Maksud dia perbelanjaan pada tahun 2006 ialah 8,000. Ni untuk A tau. Untuk B pula dia nak carikan indeks perubahan.
So indeks gubahan tu 110 dia punya tally dia sudut ialah 72. Nampak tak? Macam mana awak nak buat? Awak terus buat dekat sini je. Gas ialah 72. Nampak tak gas 72? Gas 72. Okay. So saya tulis kat tepi 72. Okay. Lepas tu petrol 108. Petrol 108. So 108 saya letak sini. So yang petrol ialah 180. Petrol 108. Petrol 108. Saya yang salah ni. Maafkan saya. Okay. Jangan salah sini tau. Petrol 108. So sini 180. Ya ke 180? Macam tak? Betul-betul 180. Okay. So kita buatkan indeks gubahan pula macam mana? Tambah 150, 180 tambah 120, 108. Apa dengan 72 tambah 180 tambah 108. Mesti cuba tuliskan ini walaupun dia dapat 360. Tapi nak juga kamu tulis. Okay. Maklumat terkini memang kena tulis. Okay. Lepas tu saya akan dapatkan 1,3 berapa? Tekan kalkulator 133. Okay. So next C. C dia minta apa pula? C dia minta harga diesel meningkat 30%. Okay. Lepas tu harga petrol pula menurun. So kena kira satu demi satu. Macam mana nak kira? So kita nak solve satu demi satu. Okay. So do it one by one first . Untuk 150 harga diesel dia meningkat 30%. Maksud dia 130 bahagi dengan 100. So ini untuk diesel. Diesel ke? Ya, diesel. So dapat 195. Next, harga petrol menurun. So petrol menurun 120. Petrol menurun. Menurun berapa? Menurun 10%. Maksud dia menurun 10%. Menurun tu akan turunkan dia akan dapat 90/100. Turun 10%. So dekat sini akan dapat 108. Okay. Lepas itu 20, gas tak ubah. So biarkan dia lah. Sekarang dia nak 2010 berasaskan 2026. So back to 2026. Jadi apa yang kena buat ialah kamu kena 195 darab semula dengan tadi 195 tu darab dengan 180 tambah 144 darab dengan
sorry, 108. 108 saya darab dengan 108. Betul tak? Ya, 108 darab dengan 108. Lepas tu tambah lagi kekal. Kekal maksud dia tak ubah lah. 110 darab dengan 72. So bahagi dengan 180 tambah 108 tambah 72. So bila kamu dapat ini hanya indeks kubahan bagi 2010 dengan berapa? 2008. Okay, so yang ini bila kamu kira, okay, you pun kira, saya pun kira. 195 multiply 180 tambah dengan 108 multiply 108, kamu akan dapat 151.9. Okay, yang ini kalau you tengok dari jadual kamu, indeks kubahan tu, okay. Okay, sini ialah 06. Sini 08. Sini ialah 10 lah. Okay. Sini 06, 08, 10. Okay. So kalau asas-asas sama 100. Sini pun 100, sini pun 100. Okay. So sekarang case kamu kat sini, sini dapat 133. (2008) asas 2006 dapat 133. Okay. So sekarang dia sudah naik, dia jadi 151.9. So 2008 asas 10, 151.9. Okay. Lepas tu 06 dan 08 ialah 133. Jadi ini yang kita nak cari. Jadi bagaimana kita nak cari? 133 per dengan, boleh tukar ya, kita boleh tukar sendiri kalau kita rasa tak sesuai. So X per dengan 133 sama dengan 151.9 per dengan 100. So tekan kalkulator, 151.9 divide by 10 multiply 133. So kamu akan dapat 202.03. So X kamu dekat sini patut dapat 202.03. So inilah jawapan dia. Okay, inilah jawapan dia. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih sebab menonton. Harap dapat membantu.